Di zaman serba sibuk ni, kadang-kadang kita cuma nak lepak dekat rumah je, baring selesa atas katil sambil menonton filem kegemaran. Nak pergi pawagam memang malas lah kan. Apa kata kita tukar kepada projektor. Tapi projektor pun ada masalahnya yang tersendiri. Kabel bersepah, berselirat, setup yang rumit, bunyi yang tak mantap gitu. Jangan risau. Nah, dah jumpa projektor yang best, Lumos Ray Gen 2. Bayangkan sebuah projektor yang berfungsi seperti TV pintar mudah alih. Ringan, senang dibawa dan dalam beberapa saat saja korang dah boleh enjoy paparan besar sehingga 200 inci. Jom kita tengok kenapa Lumos Ray Gen 2 ni istimewa. Pertamanya, ianya segalanya dalam satu. Dia dah ada sistem Android terbina dekat dalam, maknanya terus boleh buka Netflix, YouTube atau Disney Plus dengan sambungan Wi-Fi je. Tak payah sambung TV box atau laptop pula. Just plug, connect and play. Mirroring tanpa wire. Korang boleh je mirror screen telefon korang ke projektor dengan cepat, dan bolehlah enjoy game. Banyak lagi lah korang boleh tonton pada skrin 100 inci. Yang ketiga, kualiti resolusi native 1080p dengan sokongan 4K menjadikan imej jelas dan tajam dengan kecerahan 4500 lumens, warna hidup dan terang. Pengalaman macam menonton di panggung wayang, tapi dalam keselesaan rumah korang sendiri. Cepat, automatik dan mudah. Tak perlu nak laras-laras. Di auto screen correction, letak je dibetulkan sendiri. Projek ini juga mesra ruang kecil. Dengan jarak 1.5 meter je, korang dah boleh dapat paparan 50 inci. Yang kelima, bunyi yang cukup kuat, imersif. Dilengkapi dengan dual speaker dan Dolby Audio. Bunyinya padat dan jelas. Dan paling penting, Lumos adalah jenama tempatan Malaysia yang sudah terbukti. Dengan lebih 2000 ulasan 5 star, korang boleh yakin dengan kualiti dan servisnya. Waranti tempatan pun senang nak diurus.